Assalamualaikum geng kebun. Waktu tuai pisang, ada yang nampak pokok keladi dan tanya pokok keladi kami ni boleh makan tak? Sebelum saya jawab, kami nak tanam keladi dulu. Keladi yang kita beli di pasar, kita potongkan seinci bahagian atas untuk ditanam. Isi ubi bahagian bawah, kita boleh makan. Sebiji keladi kita beli, makan dapat, tanam pun dapat. Ini tugal. Guna tugal ni untuk buat lubang tanam keladi. Tugal ni dari kayu je. Macam mana cetak tugal ni, macam itulah bentuk keladi yang terhasil nanti. Lubang untuk tanam keladi ni tak perlu dalam sangat. Sebab keladi ni akan menaik ke permukaan tanah. Kita kena rajin timbuskan keladi ni dengan tanah untuk dapat saiz keladi yang besar dan berat. Baik, lepas lubang siap, kita masukkan keratan ubi-ubi keladi tadi dalam lubang. Boleh letakkan saja keratan ubi keladi tadi dalam lubang yang digali. Kami tanam keladi mawar dan keladi minyak atau keladi sayur. Kedua-dua jenis keladi ni, bahagian ubinya dan batangnya boleh dimasak dan dimakan. Selepas 6 hingga 7 bulan, jika pokok keladi ni dapat cukup nutrien, bolehlah dituai. Batang keladi tadi perlu dibuang kulitnya dan direbus dulu sebelum dimasak untuk elakkan rasa gatal di tekak bila dimakan. Selepas kita tuai keladi-keladi yang kita tanam pada awalnya tadi, proses yang sama kita ulang untuk tanam keladi yang baru. Keladi yang kita dah tuai, sebahagiannya kita potongkan seinci di bahagian atas dan kita tanam semula. Isi ubi bahagian bawah, kita boleh buat masak dan makan. Jom tanam. Alhamdulillah.